Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera pada tuan-puan yang menonton. Terima kasih kerana hadir di platform live saya pada pagi ini ya. Saya Siti daripada Real Soul Flowers and Gifts. Hari ini saya nak ketengahkan satu produk saja, iaitu sabun wangi homemade sebagai pemakaian sendiri atau door gifts. Kita buat yang door gifts dulu ya. So okey, yang ini saya ada di sini pack 25 gram. Okey, pack 25 gram dalam pouch organza. Kita ada sabun wangi homemade RFSG. RFSG itu ialah Real Soul Flowers and Gifts. 25 gram, RM4 sebagai door gift. Warna hijau menggunakan Moroccan clay sebagai bahan tambahan utama. Sabun ini asalnya kita buat ataupun kita guna base sabun yang sudah ada di pasaran. Base sabun premium, selamat dan halal. Kemudian dalam base sabun itu sudah ada 14 ramuan dalamnya. Kemudian kita tambah 9 atau 10 bahan lah. Bahan tambahan yang alami, yang natural, alam semula jadi. Jadi yang ini yang tuan-puan lihat ialah buku sabun untuk dijadikan door gift. 25 gram warna hijau ni kita tambah bahan utama dia ialah Moroccan clay, serbuk Moroccan clay yang warna hijau. Kemudian dia punya weight lah 25 gram. Yang belakang ni tulisan-tulisan ni hanya untuk nak maklum dalam live saja. Bila kita nak bagi kepada klien kita yang order, ianya dalam bentuk 3 buku sabun kecil. Kita ada nama di sini, kita pack dalam plastik lah ya. Bungkusan plastik transparent. Kemudian kita letak dalam pouch. Begitu. Yang belakang ni tak adalah, tulisan-tulisan belakang ni tak ada. Ini hanya untuk kegunaan dalam live saja, nak maklum bahawasanya pack ini mengandungi 3 buku sabun 25 gram. Okey, selain daripada bahan utama Moroccan clay, serbuk Moroccan clay tu, kita masukkan juga pati minyak kenanga, rosemary, lavender, jasmine. Dan kita masukkan aloe vera gel, kita masukkan juga madu, dan ada beberapa lah. Termasuklah minyak zaitun. Jadi kegunaan dia, maknanya sabun ini boleh digunakan oleh lelaki dan wanita lah. Lelaki dan wanita, tapi bukan bayi kecil. Dia ada glitters, kita letak kilauan di situ yang dibenarkan. So fungsi kilauan dengan Moroccan clay serbuk ni, dia sebagai exfoliator lah, mild exfoliator, boleh diguna pada badan dan muka. So fungsinya untuk menyegarkan kulit badan, muka, untuk membersihkan kulit badan, muka, juga melicinkan kulit badan, muka. Jadi siapa-siapa yang nak tu boleh PM DM saya atau hubungilah nombor yang tertera di situ, 012-938-1219, untuk ditujukan kepada event organisers dan wedding planners ya. So kalau nak buy in bulk, tentulah dia punya harga tu turun lah. Tidaklah RM4, kita boleh bagi RM3.50 satu pack ni. Kemudian bila kita katalah 100 nak beli 100 pack ni, 3 buku dalam satu pack, makanya kita kata RM3.50 ke, ikutlah daripada segi negosiasi tu antara saya dengan event planner tu, wedding planners atau event organizer. Dan kita bungkus macam ni je, simple je, taruh dalam organza punya pouch. Kemudian terpulang kepada pihak event organizer ataupun wedding planner tu nak repack balik. Nak letak coklat ke, nak letak apa ke, nak letak dalam kotak, nak tambah yang lain-lain, nak bagi pada klien diorang ya. Pula. Atau nak biarkan macam ni saja, okey juga.
Jadi ini ialah 25 gram, RM4. Kemudian kita ada juga dog gift yang bentuk 50 gram. Okey, yang ini saya tunjuk di sini, dia tidak 50 gram, dia 100 gram, RM16. Tapi yang 50 gram tu tak ada stok dah. Jadi maksudnya kita potong dua lah. Yang 100 gram ni begini, 4 segi, kita potong dua. Kemudian kita ikat ribbon, taruh dalam pack macam ni. Kemudian, ni 100 gram RM16. Yang ni ada, asalnya dia guna dried fig leaves. Serbuk ataupun rough lah. Rough serbuk. Serbuk kasar. Daun fig kering. Jadi, siapa yang dah masuk tu? Terima kasih siapa dah masuk. Retna Sami, Muhammad Jual, terima kasih Ibrahim. Ya. So dalam hal ini terima kasih banyak ya. Assalamualaikum. Semoga sihat-sihat sentiasa. Ya, kita bagi dua lah, 50 gram dan ini RM8. Tapi tulisan-tulisan ni tidak masuk dalam pack ni. Ini hanya untuk nak maklum pada penonton saja. Yang ini mengandungi sekian-sekian, berat sekian-sekian. Untuk dijadikan dog gifts, boleh pakai di muka dan di badan. Dan untuk lelaki dan wanita, tapi tak sesuai untuk bayi. Yang hitam-hitam ni dia macam dried fig leaf lah. Tapi kita dah tak buat dah. Masuk dried fig leaf sebagai mild exfoliator. Kita masuk parutan lemon kering. Parutan kulit lemon kering. Jadi cerah dah sikit. Tak ada yang bintik-bintik hitam. Yang bintik-bintik hitam ni sebetulnya ialah serbuk kasar daun fig kering. Okey, jadi bagus ya untuk badan dan muka. Jadi boleh jadikan dog gift. So kalau 50 gram RM8, kalau beli 100 pack macam ni dan kita masuk dalam pouch organza macam ni, so bolehlah murah sikit, RM7.50 ke RM7, 20 sen ke kalau beli banyak lah daripada kita. So kita target wedding planners dengan event organisers. Okey, itu ialah untuk dog gifts ya. Itu untuk dog gifts. Okey, untuk pemakaian sendiri pula, kita ada pemakaian sendiri. Yang ini warna merah ni, warna hijau tu Moroccan clay kita masukkan. Kalau warna merah ni kita masuk dried lemon rind. Dried lemon rind, kulit kering lemon. Parutan kulit kering lemon. Jadi ini dia sabun RM17, 110 gram. Ini untuk pemakaian sendiri, lelaki dan wanita. Menyegarkan, melicinkan kulit dan membersihkan kulit, muka dan badan. Selamat kerana kita ini pun masuk daun kering fig. Sekarang tak ada dah. Jadi tak ada bintik-bintik hitam lah. Kalau sabun kita letak lemon rind, kulit parutan lemon rind tu, yang kering tu tak ada dah yang bintik-bintik hitam. Yang berkilau-kilau ni ialah kilauan yang dibenarkan. Kita masuk glitters. So apa yang ada dalam ni seperti yang saya maklum tadi, ada 14 ingredient yang sudah ada dalam base sabun di pasaran, base sabun premium. Kemudian kita tambah 9 atau 10 ingredient lain di dalamnya yang bahan alami. Essential oils, madu, aloe vera, apa lagi? Yang bahan utama tu lah tadi. Daun fig, lemon rind ataupun Moroccan clay. Yang warna merah glitters ya. Yang warna merah parutan lemon kering, parutan kulit lemon kering. Yang warna hijau, hijau tak ada buku yang 110 gram. Dah out of stock. Yang warna hijau serbuk Moroccan clay kita letak di situ sebagai bahan tambahan utama. Wangi dia datang natural, dia tidak terlalu wangi sabun. Kalau pihak mana-mana yang kata, oh saya nak sabun yang wangi, saya tak kisahlah apa bahan ada dalam tu. Tidak. Ini kita masuk olive oil, kita masuk coconut oil, kita masuk aloe vera, madu, essential oils dan bahan utama tadi. Parutan lemon rind kering dengan
Dan satu lagi warna hijau Moroccan clay. Ya, terima kasih Jahangir Muhammad Jewel. So macam tu, yang ni kita pack dalam kotak macam ni. Sebab dia besar. So kita tak letak dalam pouch. Pouch ni untuk door gift saja. So kita letak dalam kotak macam ni. Dan kita deliver lah kepada customer. Macam tu. So siapa-siapa yang berminat boleh PM DM saya. So dalam mana yang baru masuk tu, tulisan-tulisan ni kita tidak masuk ya dalam bila orang order, kita tak masuk lah belakang ni. Tulisan-tulisan ni kita hanya masuk macam ni saja. Ya. Tulisan-tulisan ni hanya untuk nak maklum di sini dalam live. Yang sabun ini ialah 25 gram, RM4 harga. Dan ada bahan utama yang kita masuk tambahan tu Moroccan clay. Begitu. Dia bagus untuk wajah dengan badan. Boleh pakai, selamat, tak ada masalah. Yang ni pun sama. Jadi kita tak ada dah buat dengan serbuk Darul Fig Leaf ni. Kita ada sekarang parutan kulit lemon. Parutan kulit lemon kering. Homemade. Dan selamat, safe. Sebab kita guna base sabun yang premium. Okey, siapa yang ada soalan boleh ajukan soalan tu. Wangi tidaklah terlalu wangi. Kita masuk olive oil, coconut oil ya dalam apa tu, dan madu. Selain daripada essential oils dengan aloe vera. Siapa yang ada soalan boleh ajukan. Kita target wedding planner dengan event organizer untuk door gifts ni. So kita bungkus cantik-cantik lah. Yang 50 gram kita taruh dalam pouch, bukan dalam kotak. Yang 25 gram pun kita taruh dalam pouch, bukan dalam kotak. Yang 100 gram RM16 ini kita taruh dalam kotak. Kalau nak beli sebuku macam ni, kita taruh dalam kotak macam ni. Okay, kita taruh dalam kotak. Dan kita apa tu lah, hantarlah ke deliver untuk personal use lah. Untuk door gift memanglah tak rasanya terlalu mahal untuk door gifts. Tapi siapa yang nak buat special door gift tak ada masalah. Boleh je order 100, yang 100 gram ni RM16, kita boleh bagilah macam RM15, RM14.5. So itulah dia. Kalau order banyak lah, 100 buku ke. Itulah dia ya, penjelasan daripada saya tentang sabun door gifts ini. Dan sabun untuk pemakaian sendiri. Belakang kita taruh seal kita. RSFG. Seal kita. So, siapa yang nak dapatkan produk daripada saya ni, cepat-cepatlah. Boleh hubungi saya di PM dan DM. Dan dah ada pun nombor telefon saya tertera di situ. Di dalam kotak begini ya. Sudah ada nombor telefon saya tertera di situ. So, siapa yang menonton, saya ucapkan berbanyak-banyak terima kasih lah kerana meluangkan masa untuk nak mendengar perkara ini. Dan saya alu-alukan lah wedding planner ataupun event organizer untuk dapatkan apa tu, barang ini, produk ini. Ini natural ingredients, kecuali pada base sabun itu saja. Semua yang lain tambahan natural ingredient. Jadi selamat untuk pemakaian penggunaan. Wangi ya, wangi essential oils. Kita tak letak perfume yang tambahan ke apa, tidak. Okey, itu dah saja dari saya, Siti daripada RSFG. Assalamualaikum. Nampaknya tak ada soalan pun. Tak apa. Nanti lain kali dia orang boleh lah bila saya buat live sekali lagi, insya-Allah. Salam.